pecat Tiong King Sing atau letak jawatan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang turun membuat liputan tentang sedang media. Kita dah hantar memorandum yang cukup jelas. Kita tidak bersetuju dengan tindakan pihak Kementerian MOTEK ataupun Tourism yang secara terang-terangan semalam telah mengesahkan, semalam di dalam Parlimen, Menteri Tiong King Sing mengesahkan bahawa ia memang acara rasmi, tapi dia spin sikit bahawa telah diserahkan kepada swasta kononnya setelah mendapat keuntungan 420 juta. Dan ini bukan soal berapa juta diperolehi oleh kementerian daripada hasil daripada promosi-promosi tourism. Ini adalah soal prinsip dan juga tata kelola sebuah governance. Yang ini kita nak minta supaya rakyat kena faham. Dia bukan soal berapa juta dapat. Adakah kerana keuntungan kita boleh leburkan prinsip dan juga asas-asas sebuah negara. Kita sebagai negara, asas kita adalah negara agama Islam, agama persekutuan. Agama adalah payung negara kita, agama Islam adalah payung pada negara kita. Tapi adakah kerana keuntungan kita boleh leburkan mana-mana syarikat yang swasta, syarikat mana-mana nak sponsor dan jemput menteri boleh promosi arak? Adakah itu SOP selepas ini? Saya rasa satu pelanggaran cukup jelas. Ini antara mereka gunakan ikman. Mereka kata, oh ini swasta yang swasta ke tak swasta, ini adalah majlis rasmi, menteri ada, pemimpin kerajaan ada. It shouldn't be sewenang-wenang yang kita boleh biarkan arak dihidang secara terbuka dan promosi secara terang-terangan, dipost kat Facebook. Pimpinan DAP secara terang-terangan seolah-olah menggalakkan perkara ini dan berbanggakan dia. Beberapa menteri kata ia adalah etika kebangsaan, etika antarabangsa. Orang komen kata ini satu penipuan, ini suatu spin yang cukup terang-terangan menghina umat Islam di Malaysia ini. Apatah lagi ia melibatkan seorang menteri persekutuan. Ini saya rasa kena ditegaskan perkara ini supaya jangan spin. Dia orang kata ini dah swasta, kita boleh. Kawan-kawan, ini masih lagi dianjurkan oleh tourism, kementerian yang di bawah, agensi di bawah Kementerian Pelancongan, dan mesti tegas. Ada menteri hadir dan menteri tertakluk kepada perkeliling-perkeliling yang telah diberikan sekian lama. Jadi saya rasa saya tegas bahawa menteri ini sudah tidak hendahkan sensitiviti masyarakat. Letak jawatan, minta maaf, letak jawatan, atau Datuk Seri Ibrahim pecat Tiong King Sing sekarang. Ini kita mahu tegas. Tidak ada dakwa dakwi, tidak ada sebarang kita nak spin-spin, tidak ada. Kita tegas. NGO, pemuda PAS, anak-anak muda rasa terhina dengan apa yang sedang berlaku di negara kita. Pesta arak berleluasa ni, tambah Halloween pula. Halloween datang pada mana ni? Negara timur mana yang ada Halloween ni? Ini semua datang pada barat. Ini semua satu benda yang tak boleh kita biarkan sewenang-wenangnya, dan saya nampak dia semakin berluasa di bawah kerajaan Madani. Saya rasa pimpinan-pimpinan daripada KSU, TKSU pun, orang Melayu pun tak happy dengan apa yang berlaku pada hari ini. Mungkin mereka penjawat awam. Jadi kita sebagai NGO, entiti pembangkang terutamanya, mesti bersuara dan menyatakan tegas pecat Tiong King Sing atau letak jawatan sekarang. Saya rasa itu saja komen dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.